Saya tak dapat pun RM200,000 tu tapi dapat malu. Anak-anak turut dicaci. Nourish Karman. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon Nourish Karman meluahkan rasa kesal apabila namanya kembali menjadi bualan selepas timbul dakwaan kononnya dia menerima bayaran sehingga RM200,000 menerusi sesi siaran langsung, sekaligus mengundang kecaman terhadap dirinya dan keluarga. Menurut Nourish, bukan sahaja dirinya terkesan dengan tuduhan tersebut, malah anak-anaknya turut menerima tempias apabila menjadi sasaran cacian netizen. Saya tak dapat pun RM200,000 tu tapi dapat malu. Bukan saja saya, anak-anak turut dicaci. Nak dapat RM200,000 sekurangnya kena jualan cecah sejuta. Tapi kami beberapa jam saja. Kami datang bekerja dan dibayar. Sebagai ibu, saya mahu yang terbaik buat anak-anak termasuk kenderaan yang baik untuk kemudahan mereka termasuk pergi berniaga. Belum rezeki mereka lagi tapi saya sentiasa ingatkan anak-anak. Percaya pada takdir Allah dan kita cuma perlu berusaha, katanya. Kami tidak ada kereta mahal. Kereta saya kalau bawa memang bunyi macam-macam. Tapi saya okey, saya tidak malu. Kerana saya masih Nourish Karman. Keluar kereta saya masih Nourish Karman, masuk kereta saya masih Nourish Karman. Katanya lagi.